Jangan lama Makcik bawa anak makcik nak temang dia buat gigi. Nak makcik pula nak buat air. Ya, saya nak buat air ni. Okey, Kak boleh duduk ni. Syah duduk situ Syah. Saya ni nak buat rawat tangga. Pernah mari tak sebelum ni? Kak nak cek gigi. Sebelum ni pernah mari tapi Kak cek mok sahaja. Kak tak pernah mari lagi. Tak pernah daftar lagi. Tak pernah. Saya untuk IC Kak. Untuk saya register ni. Boleh? Jadi hari ni Kak grab dah kita punya lab cantik before raya. Jadi untuk total hari ni RM2,000. Jadi Kak tak payah pakai benda. Pakai cash. Pakai cash boleh. Syah mok ada sikit Syah. Boleh tapak-tapak sikit Syah. Mok cik nak tanya. Kalau tapak gigi sini berapa? Tahu gigi mana tu Cik? Gigi depan mok cik. Gigi depan. Malu cik dah cakap. Untuk gigi depan ni makcik harga dia mahal sikit lah. Sebab gigi depan ni nak kena comel. Nak seni comel tu. Kalau untuk gigi depan ni biasa dah 200 lah. Oh 200. Syah. Mok nak tanya Syah. Kenapa tu Mak? Mok tanya orang kaunter kat ni. Dia kabur gigi mok dalam 200 pampalang. Mahalnya. Mok sebenarnya tak cukup duit Syah. Lepas tu Mak nak penyandek saya ke? Allah Mak ni nyusuh orang hak Mak lah. Ambil lah. Dah itu tak bayar lagi. Terima kasih Syah bagi mok. Kek pergi bayar mula. Ya, Nak beli make up tak boleh. Ya mok ganti mula Syah deh. Terima kasih Syah. Oh boleh lah ambil. Ada cukup lah. Boleh Boleh insyaAllah boleh. Kalau gitu makcik kena isi barang ni lah sikit Cik Mak makcik boleh isi barang dia. Boleh. Mak tak ya. Aisyah banyak dah susah ke mak. Mak ingat tak masa kita susah dulu. Masa saya susah dulu tak ya. Aisyah ada dah duit Aisyah. Dulu Aisyah banyak dah susah ke mak. Macam-macam Aisyah susah ke mak. Syah. Mak okey je untuk anak mak ni sekarang. Tak apa mak. Aisyah ada dah duit mak. Aisyah ada dah duit. Tak saya bakar duit pun.